Banyak mana pun insya-Allah saya ada kemampuan untuk jawab setakat ini. Ahli sejarah pun tak pernah lagi kritik saya, tulisan saya, kerana saya tahu apa yang saya kaji sumber-sumbernya sangat jelas. Kalau tak jelas saya tak akan bicarakan. Masuklah perbincangan kita pada ini. Jadi walaupun masa yang singkat itu, hari ini ada dua, hari maghrib nanti ada lagi di masjid. Esok Dewan Muslimat nak cakap apa tentang muslimat betul tak? Perjuangan kemerdekaan orang perempuan, wanita ni penting juga. Jadi saya cuba penuhi juga tujuan untuk luruskan sejarah dari perspektif saya. Dan pada masa sama, dasarkan tajuk asal ni saya nak bincang sikit tentang sejarah PAS secara umum dalam perjuangan kemerdekaan, kerana dia ada kaitan yang sangat besar dan elemen ini tertinggal. Secara lebih luasnya lagi, dia berkaitan dengan peranan agamawan. Dalam buku teks kita ni, yang disentuh ialah kelompok kanan, elit konservatif. Yang disentuhnya adalah kelompok kiri, golongan bawahan. Tapi yang tidak diangkat adalah perjuangan agama. Perjuangan agama ini sebenarnya adalah teras dalam konteks perjuangan kemerdekaan. Dia teras, dia tak ada orang lain. Dia bangkit sedaran politik ini melalui pondok dan madrasah-madrasah. Peranan madrasah ini sangatlah besar. Tapi buku teks kita tidak ada ruang untuk aspek ini. Saya sering kritik buku teks. 2-3 hari lepas ada timbalan Menteri Pendidikan jawab kritikan saya. Kerana saya kata dalam buku teks ada cerita tentang kisah perjanjian Bangkok ni, kalau saya bincang kat sini tak habis. Ini penuh dengan penipuan. Tak betul sejarah dia. Jadi saya komen, saya kata penyataan dalam buku teks kata bahawa ada perang saudara, ada perpecahan, ada perubahan tahta. Ini tak betul. Sumbernya daripada mana? Yang ni saya nak pertikaikan, bukan bidang sejarah. Bercakap sejarah semua orang boleh bercakap. Sumbernya daripada mana? Kerana sejarah ni dia harus bermula dengan sumber. Dia tak boleh bermula dengan tafsiran. Kena ada bukti dulu. Orang arkib, orang museum tahu.